biskut cornflake crunchy untuk hari raya nanti. Untuk butter, kalau korang nak lagi sedap, boleh menggunakan pure butter. Masukkan 3/4 cawan gula caster. Pukul sampai kembang. Pukul adunan ni sampai warna dia jadi pucat sikit. Masukkan 1/3/4 cawan tepung gandum. 1/4 cawan tepung jagung. Setengah sudu kecil baking powder. Yang ni kita ayak untuk elakkan berketul. Kalau ada yang berketul, tekan-tekan bagi hancur. Gaul bagi rata. Taburkan 2,5 cawan cornflake dalam bekas. Kalau cornflake ni besar, korang boleh tekan bagi hancur sikit. Salutkan adunan biskut dengan cornflake. Tekan-tekan sikit bagi melekat. Bakar pada suhu 170 darjah Celsius selama 20 minit ataupun mengikut kesesuaian oven masing-masing. Bila biskut dah sejuk, boleh simpan dalam bekas yang bertutup dan balang. Untuk kekalkan kesegaran biskut, korang boleh letak refreshment chip.